Okey geng, Assalamualaikum. Okey, masuk lagi kita bak R&D X-Max. Sebab X-Max lah tengah mengganas, tengah mendunia. So kita kena perbanyakkan lagi barang. Hari tu kita masuk hit. Alhamdulillah, feedback yang kita dapat sangat-sangat positif. Ramai orang share kata memang terbaik, senang kerja, murah, power keluar dan macam-macam lagi yang dia share. Cuma ada pemain ni dia set up cara dia, ada pemain ni set up cara dia. Masing-masing punya set up lah. Tapi result yang kita terima, dia kata memang setakat hari ni tak ada hit boleh lawan lah. Setakat hari ni kan, lepas-lepas ni kita tak tahulah. Okey, lepas tu dah bila kita nak main X-Max ni, kita kena adalah banyak barang lagi. Contoh dia cam. Okey, cam kita dah buat, crankshaft dan juga valve spring. Tapi saya nak cerita barang yang saya boleh jual dulu. Barang yang masih hari ni kita cerita saja, cuma tak boleh jual lagi. Okey, mari kita nak cerita pasal cam. Okey, cam ni sepatutnya ni bukan kotak dia. Kotak dia tak siap lagi. Tapi bila cam dah sampai, dah seminggu dah, saya rasa kalau saya tak iklan lambat lagi nak beli iklan ni. So saya guna kotak piston. Kotak piston ni dia keras. So ngam lah dengan cam yang besar tu. So kita bubuh kotak piston dulu, kita bubuh stiker kat sini. So camshaft ESR 2 untuk piston 78, 80 dan 82 boleh pakai yang ni. Okey, sebab apa kita buat ESR 2 dulu? Sebab kita punya motor setup kena pakai cam ni, tak boleh pakai ESR 1. ESR 1 kita kena setup kat piston 74, 76 dulu. Yang tu kemudian saya tengah buat dah. Yang tu kemudian kita kena setup. Okey, yang ni yang saya berani jual, saya dah try, saya dah pakai, saya dah test, barulah saya berani jual. Jadi dia boleh pakai kat 78, 80, 82. Yang ni kita panggil ESR 2. Okey. Data dia lebih kurang okey, mari saya tunjuk lah. Ni cam dia buka dalam. Okey, kita bagi sekali ni. Apa? Dikompi punya dia punya ni. Orang tu panggil dikompi punya lock ni pun semua ada lagi, kita bubuh siap-siap. Ada setengah cam dia main tak ada benda ni. Bila tak ada benda ni hampa kena cabut yang uri balik bubuh semua susah lah. Dan ni kita buat siap-siap dah. Ada dikompi punya dia punya ni lah. Okey. Jadi ni ESR2 X-Max. Okey, cam ni dia punya lift dia saya buat lah. Kalau untuk yang saya set up dekat hit saya akan dapat 11.0 ataupun 10.9 ataupun 11.1 dia main area tu. Dia punya lift. Okey, dia punya lift main area tu. Kalau dah di hit standard mungkin dia ada berubah sikit. Dah di hit apa-apa lain dia akan berubah sikit. Dan bergantung juga pada hampa set up hampa punya shim lah. Kalau shim hampa set up longgar, dia makin rendah lah. Hampa shim set up cun-cun, lift tu akan dapat yang paling perfect lah. Tapi yang saya dapat 11.0 ke 11.1 dia punya lift. Okey, duration dia main area 255, 256 ke area tu. 255 ke 256 lebih kurang lah. Antara tengah-tengah macam tu lah. Lepas tu masa overlap. Masa overlap punya tu kan. Masa overlap ni, masa duduk kat hit overlap tu, kita akan dapat dalam 2.6, 2.7. Sebelah intip sebelah itu dia main tak jauh. 2.6, 2.7. Itu setup yang kita selalu buat lah. Sebab saya tengok kat market kebanyakannya dia pemain lift 1 lebih. 1 yang lebih. Lepas tu duration pun duk main dalam, bukan lift yang total tu, lift overlap tu. Yang kat market punya kita duk tengok cam dia main dalam 1 yang lebih tu, dia akan senang ujung lah. Lepas tu pula duration dia main 23, 24 dia tak cukup lagi. Saya buat ni 25 ni saya rasa memang, saya rasa lah memang cukup ngam dah untuk hit yang saya buat ni. Mungkin sebab hit kita besar apa semua tu dia perlukan cam yang macam-macam ni lah. Okey, jadi ni yang kita dah try, memang kita dah puas hati dan kita ready untuk jual lah. Dan harga dia komplit macam ni RM220 saja geng. 220 noh. Siap main di komplit semua ni 220. Okey, settle bak cam. Kita ada ESR 2 dulu. Nanti kita akan buat ESR 1 untuk piston 74, 76. Kita akan buat lagi ESR 3 untuk yang hardcore lagi. Okey, yang ni spring valve kita pun dah ready. Yang ni antara best yang last sama dekat motor ni. Clear, tak ada floating, tak ada masalah apa dengan power macam ni. Motor ni CC dia 411. Kita pakai bar spring ni tak ada masalah. Okey, tadi kita tunjuk result dia. Tak ada floating, tak ada apa masalah langsung. Okey, yang ni yang paling best sekali ni. Ramai yang duk tanya ni, crankshaft. Okey, mari tengok dekat air. Crankshaft ni kita panggil dia jet 1.05 daripada X-Max 300. Daripada DJet tu, daripada crankshaft X-Max 300 no. X-Max 300 stroke dia 75.9. DJet 1.05. So jadi total stroke dia 78 mm. Okey, dan root dia kita pakai design macam ni. Kita tak perlu lagi pakai plain bearing yang hampa nak kena setting lah apa semua, takut tangkap root apa. Kita pakai normal punya bearing. Normal punya bearing macam hampa duk tengok crank Y15, crank LC punya bearing lah. Kita buat macam tu. So jadi my crankshaft yang hampa tak biar pening nak fitting bearing kat area sini dah. Apa yang hampa perlu buat, hampa cuma fitting bearing area crankshaft dengan crankcase saja. Root dengan crankshaft tak payah pikat lah. Saya tolong pikat bagi hampa dah bearing dia. Okey, hampa tahulah kalau pakai bearing dia lagi tak ada masalah. Bak-bak nak tangkap root apa semua tak ada masalah. Okey, hampa cuma adjust bearing di sebelah sini sahaja. Tapi macam pentung ni saya pakai yang bearing asal ori motor. Cun dah clearance. Ori motor punya bearing saya tak tukar apa. Saya ambil crankshaft ni saya run, saya pergi ride, saya banyak kali dah, tak ada apa masalah no. Okey, ni crankshaft dia. Jadi tak payah beli dah. Lepas ni crankshaft 300 ambil ni terus. Cukup TikTok, siap cukup berat, cukup padu sangat-sangat ni. Berat ni daripada crankshaft ori, berat. Okey, ngam lah dengan kita punya piston yang besar tu. Okey, bila macam motor ni contoh 82, dia pakai crankshaft ni, dia akan jadi 411 lah. Motor ni 82, crankshaft total stroke 78, dia jadi 411 cc. Okey. Jadi
Yang ni tak masuk lagi, jangan tanya lagi. Yang ni tak masuk, saya cuma bagi tahu kita tengah buat juga Kerensak. Spring bar on the way, cam dah ready untuk jual. So jom kita nak payung sikit dekat motor ni apa lagi barang kita pakai lah. Okey. Motor ni macam biasa, piston 82, head EXR 3229. Exhaust, yang penting exhaust baru cutting standard geng. Exhaust cutting standard saja, bukan exhaust design open lagi. No, isi radio macam biasa. Jom kita nak tengok horsepower dia. Masa hari tu saya tunjuk video masa GPS, bukan GPS, peak naik 195 ke 200 tu. Masa tu baru 45 horse. Masa tu cam lain. Yang ni saya upgrade sikit lagi cam tu. So boleh nampak dia naik 46.8. Horsepower dia 46.8. Okey, 46.8, peak power duduk kat sebelah 82. Okey, dulu 45, so dia naik 1.8 lah dekat 2 horse tu kat cam saja. Lepas tu torque punya peak nampak. Torque punya peak duduk kat 7.9. Ha. Torque 30, bacaan dalam FT LBS bukan NM. FT LBS 30.5. So boleh tengok ni torque ni graf torque ah. Sat dia duduk terzoom tangan saya. Okey. Ni graf torque nampak dia ujung ni, peak duduk kat sini. Tu dia geng, peak duduk kat 79 ni, tang ni. Padu lah. Okey, boleh tarik sampai sini, sampai 9. Setengah yang kita dah nampak orang punya enjin, dia akan torque tinggi sini saja. Tinggi sini, lepas tu dia menjunam. Yang tu tak best. Yang tu torque speed kita mati. Sebab apa? Dia tinggi awal saja. Awal ni kita bukan nak pakai pun. Kita nak pakai di ujung ni. Bila torque dia awal sangat, dia tak syok. Tu punca daripada cam, punca daripada heat, punca daripada crankshaft. Tu banyak faktor dia lah. Macam ni yang kita pakai macam ni nampak. Bawah dia relax sat, tapi ujung main torque tu dia. Horsepower pun sama. Nampak dia naik peak dia duduk kat 8 ni. 8.3, 8.2 duduk tang ni. Dia punya peak dia. Memang sedap lah nampak. Dia pegang kat sini ni, gerak power kita tak jatuh. Kalau kita naik motor kita power PM 7 lebih pun dapat power tu. Kat ujung-ujung ni pun power dia duk main kat area tu. Dia tak menjunam macam tu. Torque pun sama, kita duduk tang ni. Cukup-cukup sedap ya. Cukup-cukup sedap. Dia kalau torque duduk bawah tak sedap. Peak horsepower duduk bawah pun tak sedap. Dia kena duduk main kat ujung ni. Yang ni yang paling best sekali. Nampak tak? Torque dia 30.5 duduk kat 79 geng. 7.99. Tu dia dekat 8,000 ni. Dia punya peak dia. Ini beza dia bila kita pakai crankshaft yang betul, kita pakai cam yang betul, kita pakai head yang betul, dia akan dapat peak yang tinggi macam tu. So selesai dah. Sikit masa lagi kita akan buka package X-Max untuk upgrade kat EXR. Jangan risau. Kenal barang EXR, harga pasti lebih kurang Y15 punya ya. Tu dia nak cari mana. Buat X-Max power macam harga macam Y15 siapa nak bagi kan. Tapi tak ada lah sama harga Y15. Dia lebih lah sikit kan, tapi tak ada lah sampai belah-belah ribu, 20,000. InsyaAllah bawah pada 10,000, apa segala spek pun kita hantam lepas ni. Bagi barang sampai komplit dulu. Ngam.